Pagi Sabtu sembayang subuh, engkau ketuk pintu, nak kasih respek dah tak tahu mana adab kamu. Kalau ya pun kasih salam dulu, Assalamualaikum. Datang seorang mana mak bapakmu. Yo, kau cakap kau nak masuk meminang anak aku. Apa yes, cakap bahasa Melayu. aku cakap hantaran dia 25,000, bukan untuk aku, untuk bayar majlis kamu. Sebab tu aku tak restu, tak sanggup jadikan menantu. Rukun Islam pun tak tahu, pergi belajar agama dulu. Kalau nak dia Kereta kahwin Ferrari, kalau nak dia sandingkan ganas mana bay. kalau nak dia Kahwin mesti ada karaoke. sebab tu aku tak restu. Aku benci mentaliti budak zaman kini. Bila tak kasih dia bawa lari, anak dara sunti. Aku report polis, tangkap letak penjara. Oh no, Engkau nak kahwin lari, jangan sampai aku kahwin lagi. kau cakap kau nak masuk meminang anak aku. Apa yes, cakap bahasa Melayu. Aku cakap hantaran dia 25,000, bukan untuk aku, untuk bayar majlis kamu. Sebab tu aku tak restu, kau tak sembahyang 5 waktu, suruh ngaji pun tak tahu, pergi belajar agama dulu. Kalau nak dia Kereta kahwin Ferrari, kalau nak dia sandingkan ganas mana bay. kalau nak dia Kahwin mesti ada karaoke. sebab tu aku tak restu. Kau cakap kau nak masuk meminang anak aku. Apa yes, cakap bahasa Melayu. Aku cakap hantaran dia 25,000, bukan untuk aku, untuk bayar majlis kamu. Sebab tu aku tak restu, tak sanggup jadikan menantu. Rukun Islam pun tak tahu, pergi belajar agama dulu. Kalau nak dia Kereta kahwin Ferrari, kalau nak dia sandingkan ganas mana bay. kalau nak dia Kahwin mesti ada karaoke. Sebab tu aku cakap dengan kau, kalau nak kahwin dengan aku, kau boleh mampu macam mana? Sebulan kau gaji kau macam mana? Kau nak kahwin anak aku, lepas tu kalau dah beranak, dah ada anak, kau mampu ke kasih makan? Habis kalau ada rumah, kau nak bayar pakai apa? Kau jantan ada CPF, tak ada CPF, ha? Aku dah bilang kau nak kau tengoklah Ji, aku dah cakap budak-budak sekarang tak dapat kahwin dia buat lagi. Aku dah memang macam gini. Jadi sebab tu aku dah nasihatkan dia